Yub ada lah tanam pokok pisang ni depan rumah. Hari-hari Yub tengok, makin lama makin berlubang daunnya pokok pisang ni. Yub tu duk mengendap juga lah. Siapa yang duk makan ni? Rupa-rupanya ni belalang hijau duk makan ni Bunyinya gerak kerap. Sedap berbenar. Macam dema ni makan petai lagak-lagaknya. Patutlah selama ni tengok. Makin lama makin tak ada daun pisang ni. Makin berlubang. Dia ni dok khojanya. Mikir ni makan macam ulam benar. Bukan tak comel je. Comelnya matanya. Mata galak nampaknya. Comelnya mukanya. Budak ni. Aku geram tengok budak ni. Makanlah komen nak buat macam mana. Ini semua hak Allah. Makanlah bagi kenyang mikir tak. Sambil berdoa lah tuan rumah ni murahkan rezeki. Makanlah macam petai makannya. Buat ulam kerap bunyinya. Mikir ni belalang hijau ni kita panggilnya.